Assalamualaikum semua. Masya Allah. Selamat Hari Raya. Okey, terima kasih kerana menjemput Nana pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya ni pertama kali Nana sampai sini. Dan ya, hai. So semua hari ni sporting ke tak ni? Sporting? Wah. Sebab tadi dengar macam senyap je. Cuba bagi suara sikit, boleh? Okey. Ya saya. Baiklah, kita santai hari ini. Nanti saya akan turun juga, ambil gambar ke apa semua kita boleh buat. Kita kan dah penutup Syawal hari ini kan. Jadi sambil-sambil tu kita tetap lagi meriahkan hari ini dengan lagu raya. Boleh saya nyanyi lagu raya? Okey, terimalah keindahan Aidilfitri. Sambil-sambil tu kita tetap lagi meriahkan hari ini dengan lagu raya. Boleh saya nyanyi lagu raya? Okey, terimalah keindahan Aidilfitri. Okey, semua yang tahu lagu ni boleh nyanyi sekali.
kasih banyak. Hari yang mulia, ada fitri bahagia, pakaian yang indah melambangkan budaya. Warna-warni hari ini tanda kemenangan kita. Syukur dipanjatkan pada Maha Esa, memberikan kita nikmat dengan hidangan yang lezat, dapat sama meriahkan hari raya. Okey semua. Minal aidin wal faizin sama-sama, bermaaf dan bermaafan sama kita di hari raya. Minal aidin wal faizin sama-sama, bermaafan sama kita di hari raya. Makasih. Wah. Apa? Sudah kahwin ke belum tu? Bahaya ni. Tidur luar nanti. Jangan. Okey. Oh, hai. Okey. Kenapa tu nak duet dengan saya ke? Oh. Memori berkasih. Kiranya ada yang berani nak duet lah kiranya. Oh. Saya sebenarnya nak tengok ya, macam kalau saya nyanyi korang semua menjerit, saya akan nyanyi lagu Memori Kasih, boleh? Tapi kalau semua senyap macam tengok wayang, saya tak nyanyilah. Siapa nak nyanyi dengan saya? Okey, jerit sikit orang dalam kemah. Ya perlu oh boy. Saya sebenarnya dah lama sampai Lepas tu saya dalam banyak-banyak open house ni yang paling best. Makanan dia sumpah sedap sangat. Oi. Kenyang saya. Terima kasihlah kakak yang masak memang sedap sangat-sangat lah. Terima kasih banyak. Puas hati saya datang daripada Felda Sendayan tau. Saya pun orang Felda. Ada yang sekampung ke dengan saya? Saya orang Felda Sendayan. Jadi saya seronok datang ke Felda Soeharto ni. Sama. Ampun. Okey. You all semua nak lagu macam mana lepas ni? Lagu slow ke? Nak lagu lama ke lagu baru? Lagu cinta dia kata Nana. Lagu cinta Ataupun lagu rock Kak Nana? Alamak, lagu rock memang habis lah. Okey, Nana nak nyanyi lagu lagu lama Nana boleh ke? Okey, lagu ni lagu bola-bola api. Sabarlah. Nanti saya datang konsert kat sini tau. Okey, lagu yang seterusnya lagu Cinta Hanya Sandaran. Boleh? Tahu lagu ni? Okey, jap. Saya nak turun tapi saya akan berpeluh-peluh lah, ya. Tapi make sure semua nyanyi dengan saya Okey. Tak ada sambutan pun. Okey. Okey, kita nyanyi lagu Cinta Hanya Sandaran boleh? Okey. Alright. Ini nostalgia. Buatnya klasik musik. Okey. Okey, kita boleh timbang kenangan lama kita. Bagaikan cahaya menerangi malam, takkan
Okey, semua ni. Penyayang betul lah orang kerja sesuatu ni ya. Apa ni? Okey. Hai. Okey. Sama aku tahu kamu VIP. Oh gitu. Saya macam ni saya naik di belakang ni tak sempat naik. Tahu betul kan? Okey. Ya, baik. Jadi untuk lagu yang seterusnya, nak lagu apa ni? Apa-apa pun boleh. Lagu apa ni? Ada nak duet dengan saya ke? Lagu apa nak? Memori terkasih. Okey, memori terkasih. Memori terkasih okey? Boleh ke? Okey? Siapa nak duet? Apa ada? Pandai ni. Siapa nak lagu memori terkasih dengan Nana? Oh ada? Nak? Okey, dengar dia, dengar dia. Hadiahnya berupa wang tunai, betul? Wang tunai hadiah? Tu yang belakang hujan tu. Oh, yang nyali tu. Tuan rumah. Tuan rumah nak bagi apa? Ni tuan rumah. Wang Ni lah. nyanyi kat. Ni dekat. Jadi sama. Okey. Siapa paling nyanyi paling sedap kat sini? Tolonglah. Tuan rumah. Dan mendatang ni. Ha? Ya. Saya nak lagu memori terkasih ya. Boleh? Kesian Datuk ni ha. Tak apalah, nak rehat. Saya pun malu. Saya malu. Aduh. Okey. So kita cari yang belah sini lah. Yang belah sini. Belakang. Okey. Dia tak nak nyanyi sama dia untuk bersama. Kak, dekat rumah tengah tidur macam ni aku tak tahu. Okey. Mana? Kita pasang je lagu memori terkasih. Pasang je lagu. Kita duet je lah dengan semua orang, boleh? Yang mana ni? Belakang, okey. Dia tak nak nyanyi sama dia untuk bersama. Kak, dekat rumah tengah tidur macam ni aku tak tahu. Okey. Mana? Kita pasang je lagu memori terkasih. Pasang je lagu. Kita duet je lah dengan semua orang, boleh? Okey, ni saya ambil duet sekali. Abang semua nyanyi sekali boleh? Okey. Dekat sikit. Sini. Okey, nyanyi semua. Aku cuma meminta kasihmu. Cinta,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada kehadiran yang bahagia Datuk Wira Megat Zulkarnain yang mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri KKW kerana sudi hadir di majlis jelajah 2 tahun kepimpinan TPM dan juga sambutan raya meriah lain macam di peringkat UMNO bahagian Hulu Selangor. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir yang cukup ramai, yang saya anggarkan hampir 2,000 orang sebagaimana yang kita
kita sasarkan, dan alhamdulillah nampaknya program berjalan cantik, teratur. Tiada isu kurang makan dan sebagainya. Saya nampak ramai penduduk yang hadir merasa gembira dengan program yang kita anjurkan. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi program-program yang akan datang. Hidup setelah mati ada perhitungan, apa yang dibawa nanti hanyalah amalan. Kembalilah kepada Al-Quran, petunjuk jalan kebenaran, untuk memuliakan Islam. Berbaktilah kepada Tuhan. Semua insaflah wahai manusia, usia yang ada jangan disia-sia. Hidup ini hanyalah sementara, esok lusa pasti masa kita dijemput menghadap Yang Maha Esa. Suka tak suka terima saja, dosa pahala bekalan dunia. Berbaik-baik berpada-pada, buat jahat jangan dicoba. Ikut nafsu nanti merana. Usia remaja jangan disalahguna, harus waspada tipu daya dunia. Tanpa dosa hidup pasti bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.